Tuan Bilal, pengurusi dan semua ahli jawatankuasa Masjid Kampung Banggul, ustaz-ustaz, guru-guru, ketua kampung, haji-haji dan hajah-hajah, dan semua para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, dikurniakan lagi kesihatan pada kita, dan diberi taufik hidayah inayahnya kepada kita, dan masih lagi diberi peluang kita beramal soleh di bulan yang mulia ni, tambah-tambah lagi 10 hari awal Zulhijjah. Hari ini khutbah Jumaat secara detail berkaitan dengan kemuliaan 10 hari awal Zulhijjah ni. Jadi ibadat yang kita buat pada 10 awal Zulhijjah ni, pahala dia berkali ganda daripada hari-hari lain. Punya mulianya. Jadi tuan-tuan perempuan datang belajar kitab ni, pahala daripada maghrib sampai isyak ni belajar ni, pahala dia dok sama daripada minggu lepas sebelum 10 awal Zulhijjah. Kerana apa? Kerana hari-hari yang paling disukai oleh Allah SWT adalah 10 hari awal Zulhijjah. Punya mulianya. Jadi malam ni yang keberapa ni? 6 Zulhijjah. Jadi nak katakan bahawa, jadi kalau kita nak bagi sedekah ni, bagus bagi sedekah banyak pada bulan, pada awal 10 Zulhijjah ni. Kalau kita semayang, kita baca Quran, kita berzikir, banyakkan dalam 10 awal ni. Sebab apa? Pahala dia tak sama. Pahala dia tak sama dengan hari-hari lain. Sebab hari yang paling disukai Allah SWT, imam baca apa dia? Khutbah baru ni kan, pagi tadi apa? Hari Jumaat tadi. Tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah SWT melainkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi sekarang ni kita dalam 6 Zulhijjah. Jadi salah satu hari yang disukai oleh Allah SWT. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah pahala orang pada awal 10 Zulhijjah ni boleh menandingi orang keluar jalan Allah?" Yakni orang yang berperang di jalan Allah ni, melawan musuh. Maka Nabi SAW kata, ya, melebihi orang yang berjihad di jalan Allah. Lepas tu Nabi SAW tambah lagi, kecuali orang yang berjihad dengan diri dia, harta dia, lepas tu dia pergi berjihad, lepas tu tak balik-balik, lam yarji', tak balik rumah, mati syahid. Maka kalau orang macam ni tak boleh menandingi pahala dia. Jadi nak katakan bahawa orang yang buat amal soleh pada 10 awal ni, Allahu Akbar. Sebab tu kita bersyukur 10 awal Zulhijjah ni Allah Ta'ala panjangkan umur lagi kita. Allahu Akbar. Syukur pada Allah SWT. Lepas ni pula hari Isnin ni puasa hari Isnin. Lepas tu esok Selasa puasa hari Arafah. Jadi kalau boleh kita puasa 2 hari tu. Hari Isnin pun kita puasa. Yani fadilat puasa hari Isnin, dan hari Selasa tu puasa hari Arafah. Besar pahala dia. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, yani siyam yaum Arafah, berpuasa pada hari Arafah ni, maka Allah SWT ampun dosa dia, dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang, qablahu wa ba'dahu. Allahu Akbar. Jadi nak katakan bahawa, jadi peluang kita, ambil peluang sebaik-baiknya. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT beri taufik kepada kita. Pada hari Arafah ni Nabi SAW bagi hadis kan. Cuba kita tengok dalam hadis yang kita nak baca ni kan, bahawa salah satu doa yang sangat mustajab tu, muka surat 90 tu. Nampak? Kitab yang kita nak baca hari ni, kalau sempat ni,
Cuba tengok muka surat 90 tu. Riwayat Tirmizi dan Ahmad atas tu. Dia bukan atas sekali, dia tengah-tengah tu. Nabi SAW bersabda apa? Khairud doa, apa dia? Sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah. Yakni sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi nak katakan bahawa jadi pada hari Arafah, Nabi tak bagi tahu sebaik-baik doa ketika berada di padang Arafah. Ada tak Nabi sebut? Nabi kata apa? Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Tetapi bukan hadis ni disebut sebaik-baik doa, doa ketika di padang Arafah. Jadi maknanya orang yang berada dekat wukuf dan orang yang berada dekat bukan tempat wukuf, maka dia berpeluang berdoa dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jadi jangan kita letakkan ini khas untuk orang buat haji je. Sedangkan hadis ni dia sebut apa? Yaumi Arafah, hari Arafah. Jadi kalau sebut hari Arafah, kita terlibat ke tak? Kita terlibat ke tak? Kita terlibat. Sebab apa? Hari ni bukan ada di Mekah saja. Hari Arafah. Hari Arafah ni seluruh dunia dapat merasai. Jadi kalau kita angkat tangan kita, kita doa, puasa pula hari tu, Allahu Akbar, sangat-sangat mustajab. Jadi doa lepas tu ketika waktu Arafah, waktu wukuf. Waktu wukuf lepas tergelincir matahari di Mekah. Di mana? Di wukuf di Arafah tu, Malaysia dengan Mekah berapa jam? Lewat dia. Lewat berapa jam? 5 jam. Jadi kalau kita buka puasa tu, biasanya kalau matahari tergelincir ni pukul apa? Letaklah pukul 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 petang. Waktu Malaysia tu, itu waktu matahari dah tergelincir dah. Waktu matahari dah tergelincir, maka jemaah haji pergi mana? Jemaah haji bergerak. Ataupun 8 tu dah bergerak dah. Tetapi mereka pergi masuk ke padang Arafah pada lepas matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah. Jadi bermulanya wukuf di Arafah tu pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau simbung waktu tu dengan kita, Allahu Akbar. Jadi kalau kat sana pukul 1, kita kat sini pukul apa? Pukul 6. Buka puasa pukul apa? Buka puasa 7.20 1 jam sebelum 1 jam tu sebelum buka puasa tu kita dah mari masjid. Buat tahlil, zikir, supaya apa? Dalam masa matahari tergelincir tu, Allahu Akbar. Maknanya sama dengan waktu wukuf. Sama dengan waktu wukuf. Jadi ketika kita buka puasa tu, maknanya ketika buka puasa 7.20 tu, masih jemaah haji tengah wukuf di Arafah. Allahu Akbar. Jadi masa tu mereka masih lagi ada di Arafah. Masa di tengah wukuf. Jadi masa tu doa sangat mustajab. Jadi tuan-tuan puan-puan, siapa yang masih lagi mampu berpuasa, puasalah. Kita ni sentiasa berhajat. Sentiasa sifat manusia ni sentiasa meminta. Tetapi yang pemberi siapa dia? Hanya Allah yang maha sempurna pemberian dia. Jadi kita berhajat dengan Allah Ta'ala, maka mintalah doa dengan dia. Jadi insya-Allah, jadi semoga Allah SWT beri taufik pada kita dapat mengerjakan ibadah puasa sunat pada hari Arafah. Esoknya raya. Masya-Allah. Dalam Quran pun imam baca apa dia khutbah? Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, lepas tu demi 10 hari, 10 malam. Apa dia? 10 malam. Para ahli mufassirin mengatakan 10 malam tu adalah 10 awal Zulhijjah. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan bahawa 10 malam tu adalah 10 malam apa dia? Ramadan. Tetapi ada sebahagian mufassirin mengatakan bahawa
10 yang dikatakan dalam Quran tu, 10 malam tu adalah 10 awal Zulhijjah. Allahu Akbar. Jadi sebab tu mulianya. Jadi kita tengah dalam 10 hari awal Zulhijjah. Semoga Allah SWT terima amalan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan, pada malam ni kita sambung pengajian kita pada muka surat 87. Muka surat 87, pada tajuk kita pada malam ni apa dia? Rukun Islam yang kelima. Sedang molek. Rukun Islam yang kelima. Sekarang musim haji. Jadi maknanya sekarang kita mengerjakan ibadah haji, ya, berkaitan dengan haji. Okey, jadi kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam yang kelima, yakni mengerjakan haji. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya. Cukup syarat apa dia? Cukup syarat nak mengerjakan ibadah haji. Wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Cukup syarat. Haji adalah ibadat. Yakni haji adalah ibadat. Menunaikan ibadat, yakni menunaikan haji, dia menunaikan ibadah adalah bererti menurut perintah. Jadi siapa-siapa yang mengerjakan haji, maka dia termasuk dalam hamba Allah yang menunaikan perintah Allah Ta'ala. Jadi nak katakan bahawa salah satu kebaikan, keuntungan orang yang mana terpilih menjadi tetamu Allah, duyufur Rahman. Okey, jelas. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapatkan maksud keduniaan. Apa keduniaan ni? Supaya balik nanti orang panggil haji. Itu dunia dah. Supaya balik nanti orang kenal bahawa dia ni pernah pergi haji. Maknanya keduniaan. Ataupun dia pergi ni tak pernah tubik daripada Malaysia. Boleh jalan-jalan, tengok Mekah, tengok Madinah. Maknanya keduniaan. Ada orang dia pergi apa dia? Dengan ni apa? Melancong. Suka-suka. Suka-suka. Biasa orang yang macam ni kita boleh kenal. Apabila sampai saja dekat Mekah, kalau bab amal soleh, dia yang paling malas. Dia paling malas, slow je dia. Jadi kalau orang yang sungguh dia pergi dengan niat yang ikhlas, pergi niat nak buat ibadat, kita tengok dia ni memang betul-betul sungguh. Itu beza dia. Ada pergi umrah tuan-tuan puan-puan, pergi umrah 2 minggu. Pergi umrah 2 minggu, tapi nak katakan bahawa sakit pun tak. Nak kata hotel pun tak jauh mana. Lepas tu kita ajak pergi, jom pergi semayang. Maghrib ni molek semayang kat masjid. Masjidil Haram bukan jauh pun, dak panas pun, dah nak maghrib. Tak apalah ustaz, saya semayang kat hotel. Semayang kat hotel pun sah juga ustaz. Dia pula ajar kita sah. Bukan tak sah, tapi belanja besar dah ni, 7,000, 8,000. Tak apalah ustaz pergi dah. Saya semayang. Lepas tu ada jemaah umrah bagi tahu. Dia kata dalam bilik dia. Ini bukan nak buka pekung orang, dia bukan aib orang. Tetapi dia bagi tahu, minta maaf dah ustaz. Dalam jemaah saya ni ajak pergi masjid tak sih. Rupanya pergi apabila buka pintu hotel, tengok layan TV. Dia TV dekat Mekah kan, dia boleh buka channel macam-macam kan. Dia boleh buka channel international. Jadi nak katakan Allahu Akbar. Kita dah korbankan masa kita, dah tinggalkan anak bini kita. Maka korbanlah sikit. Jadi nak katakan bahawa ini yang dikatakan bahawa orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud dunia. Sebab tu beza tuan-tuan puan-puan. Satu orang kalau dia balik haji, kita tengok. Kita bukan balik nanti kita nak tengok seseorang. Jangan tengok buruk orang. Buruk kita banyak lagi. Jadi tetapi salah satu tanda haji yang mabrur apa dia? Dia lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Amal soleh dia lagi bertambah lepas balik haji. Maknanya hidup dia berubah. Lagi dekat dengan Allah. Perkara-perkara yang lara ni makin kurang dia tinggal. Makin kurang dia buat. Banyak dah dekat dengan amal soleh. Maknanya itu haji yang tanda haji yang mabrur. Jadi nak katakan bahawa, jadi kita tengok seseorang tu, kalau dia balik haji, maka macam mana hidup dia?
Kalau lagi dekat dengan Allah, itu salah satu penerimaan ibadah dia tersebut. Macam kita puasa lah. Macam puasa. Lepas habis puasa Ramadan, kita tengok masih lagi tak lekat dengan masjid. Masih lagi tak maknanya bertadarus ataupun baca Quran ataupun berzikir. Masih lagi tak buat amal soleh lepas Ramadan. Masih lagi. Itu tanda penerimaan ibadah puasa dia. Tetapi kalau lepas saja habis ibadah, musim ibadah tersebut, maka hilang dah dia. Maknanya jadi itu salah satu tanda dia, ibadah yang dilaksanakan. Okey, jelas Kerana haji itu bukanlah urusan dunia, tetapi urusan agama. Haji itu bukan urusan dunia. Tapi kita nampak suka kan? Kalau satu orang nama dia terpilih, suka sebab dia pergi naik kapal terbang, lepas tu pergi negara orang, suka. Jadi sebab apa? Sebab dia bercampur dan pergi jalan tempat orang. Maknanya kerana haji itu bukanlah urusan dunia, tetapi urusan agama. Kewajipan mengerjakan haji diterangkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makna kewajipan. Kalau orang tanya kita, haji ni wajib ke tak? Wajib. Mana dalil dia? Mana dalil dia? Ni depan kita ni. Dalil dia ni lah, ayat Quran ni. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ni dalil dia, salah satu dalil wajib haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Jadi dalil wajib haji apa dia? Ni terjemah dia. Dan bagi kerana Allah, walillah, yakni kerana Allah wajib ke atas manusia, yakni wajib atas manusia apa dia? Hijjul baiti. Pergi ke rumah itu. Rumah itu apa dia? Rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila, iaitu siapa yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya. Yang ni termasuklah bekalan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi watazawwadu, sediakanlah bekalan. Jadi nak katakan bekalan tu seperti tabung haji, letakkanlah. Tadi saya masuk dalam live TikTok tabung haji. Tanya. Orang banyak tanya. Saya daftar 2014. Bila saya boleh pergi haji? Dia kata siapa yang daftar haji 2014, dia pergi haji 2032. Ni dia 2026. Lepas tu saya pun join sekali lah. Saya tanya daftar 2012. Bila? 2012 kemungkinan 2027. Tahun depan. Siapa yang daftar 2012, maka penerbangan untuk ibadah haji 2012 dia pergi pada tahun tahun depan 2027. Siapa yang daftar 2013, dia bagi tahu maka dia akan pergi haji pada 2028. 2028. Daftar 15, jadi maknanya dekat dah ni. Tetapi dia kata apa? Yang pastikan dalam akaun tabung haji ada 15,000. Dengar 15,000. Senyap. Pastikan siapa-siapa yang dia nak pergi haji, pastikan paling kurang dia kena ada dalam akaun tabung haji dia ada 15,000. 15,000. Maka dia mudah dapat. Jadi dia kata kena standby 15,000. Jadi nak katakan bahawa jadi siapa yang daftar 2012 tahun depan, 2013 2 tahun lagi, 2015 3 tahun lagi. Jadi kira gitu, 13 14 kira macam tu. Ini dia bagi tahu dalam live TikTok tabung haji. Jadi kalau tuan-tuan tengok nanti pada sekarang ni dia banyak promote.
untuk siapa-siapa daftar pergi haji. Okey, jelas ini berkaitan dengan seterusnya, kita sambung balik. Yakni siapa yang berkuasa mengadakan perjalanan, perjalanan kepadanya, yakni bekalan, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu kaya dari alam semesta. Yakni Allah Ta'ala tak berhajat dengan kamu. Kalau kamu tak nak pergi haji, sedangkan kamu cukup bekalan, kamu sihat, kamu mampu, tetapi kamu enggan, maka Allah Ta'ala tak berhajat dengan kamu. Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Memang betul lah. Haji ni memang sebab susah apa? Nak sediakan duit tu. Lagi jauh kita dengan Mekah, lagi besarlah kos kita. Lagi besarlah kos kita. Tu yang duduk dekat Fiji Island tu. Jauh. Fiji Island tu lebih jauh daripada Australia tu. Dia punya jauhnya. Jadi kos dia lagi besar. Lagi jauh dengan Mekah, lagi besarlah belanja dia. Jadi kita dengan Mekah berapa jam? Kalau naik flight 8 jam tak? 8 jam. 8 jam pun kalau B40 pun dah kena standby dah 20 lebih. Jadi nak katakan bahawa, jadi itu salah satu dia kepayahan nak kumpulkan duit tu. Ada orang sampai jual tanah. Ada orang terpaksa jual emas. Gadai emas. Sebab apa? Nama naik. Korban tu. Satu orang jumpa saya sebelum pergi haji. Muda-muda ke. Dia salah satu ada kedai dekat sebelah 7E tu. Dia ada kedai situ. Saya tak boleh sebut siapa dia. Dia kata, nama saya naik ustaz. Nama saya cerita dah kau. Nama saya naik. Tapi saya kena buat rayuan. Saya buat rayuan, saya minta dapat. Tapi saya nak package sebab mak saya dah urut. Jadi saya terpaksa ikut bawa mak saya uzur. Naik package. Lepas tu dia tak bagi tahu lah berapa jumlah dia. Tapi dia bagi tahu, dia kata duit simpanan dia habis. Lepas tu dia kata banyak ke habis? Dia kata lebih ratus ribu habis. Sebab apa? Dia pergi 3 orang, isteri dia dengan mak dia. Keluar dia seorang. Jadi dia tanya saya. Dia kata, ustaz, lama dah saya simpan duit tu. Kita orang niaga, kata ustaz. Jadi duit tu sentiasa pakai untuk apa? Dia pakai untuk ni. Rolling. Jadi saya jadi mikir tu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kita mampu, tetapi kalau kita tundakan, kita pergi lain kali, maknanya tak berdosa lagi ustaz. Kadang-kadang saya terfikir macam tu. Nak pergi ke nak cancel? Nak pergi ke nak cancel? Jadi lepas tu saya tekad pergi juga. Jadi macam mana pandangan ustaz? Saya pergi Kedah. Dia tanya saya. Saya kata Allah Ta'ala nak uji awak. Nak uji awak. Tengok macam mana awak sedia sambut ke seruan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Yang tentang duit tu awak pejam mata je. Tetapi yakinlah lepas awak balik nanti, Allah Ta'ala akan bagi berkali ganda lagi. Sebab awak buat niat untuk Allah, Allah Ta'ala tak akan biarkan hamba dia yang berkorban untuk dia dekatkan diri dengan dia, dan Allah tak akan sia-siakan rezeki awak. Pergi juga kawan ni. Pergi juga dia, isteri dia dengan mak dia. Dia nak yang package-nya, bukan yang tabung hajinya, yang mahal. Jadi tak tahu kalau mahal tu biasanya seorang tu 50,000 Ustaz. 50,000, 60,000. Jadi kalau 3 orang, kira sendiri je. Tak 100 lebih. Jadi besarlah. Jadi nak katakan bahawa, jadi nak bagi tahu kat sini apa dia? Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan. Kepayahan apa dia? Sebelum nak pergi tu dah kena siap duit. Macam cerita dia kena siap 15,000. Payah. Kalau orang susah nak cari, payah. Lepas tu kesusahan. Kepayahan, kesusahan tu sebelum pergi haji. Tambah lagi dapat nama naik, masa tu anak kecil. Betapa ramai orang yang korban perasaan. Nama dia naik. Tabung haji tiba dapat surat bahawa layak pergi haji. Tapi anak kecil-kecil lagi.
macam mana tinggal anak. Dengung. Mikir macam mana, siapa nak jaga dia. Tetapi pejam mata. Macam siapa? Macam siapa tuan-tuan? Kalau berkaitan dengan haji. Macam Nabi Ibrahim. Tinggalkan siapa? Tinggalkan Siti Hajar dengan anak dia. Siapa jaga dia? Macam itulah apabila kita pergi haji, kita akan dapat merasai seperti mana Nabi Ibrahim AS. Terpaksa Allah Ta'ala perintahkan, apabila tak boleh duduk lama dengan Siti Hajar, maka Siti Hajar pegang dia punya baju bawah dia. Adakah ni perintah Allah? Maka kalau ni perintah Allah, mau pergi. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dengan anak dia. Pergi ke mana? Pergi ke Palestin balik. Jalankan, kembangkan kalimah Allah Ta'ala di sana, di Palestin. Jadi nak katakan bahawa perasaan tu, tinggalkan anak, tinggalkan rumah, tinggalkan apa dia? Rumah, tinggalkan perniagaan. Besar tuan-tuan, susah. Lepas tu tinggal pula bukan sehari dua, 40 hari, 50 hari. Allahu Akbar. Ni lah mudah sikit. Sebab apa? Sebab ada TikTok. Ada apa? Ada video call. Ada apa? Voice call. Maknanya walaupun duduk jauh, macam depan mata je anak. Tiap-tiap hari boleh call. Kalau orang dulu, mana ada zaman internet, tak ada dulu. Macam mana? Memang betul-betul pengorbanan betul. Jadi sebab tu nak katakan bahawa haji ni satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Namun demikian, seorang Islam tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang apa? Perasaan yang tenang lagi gembira. Sebab tu pergi tinggal je, tawakal pada Allah. Ya Allah, aku dah tinggalkan hartaku, aku dah tinggalkan jawatan aku dah tinggalkan anak aku tinggalkan keluarga aku. Ya Allah, aku serah padamu ya Allah. Engkau lah jadi pemelihara keluarga aku. Kau lah yang melihara hartaku ya Allah. Sebab tu kita disunatkan baca doa safar. Wal khalifatu ahli wa mali maka dalam tu doa panjang. Engkau lah jadi khalifah yang mengganti tempat aku, yang uruskan keluarga aku. Tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi nak katakan bahawa kerana dia mengetahui, dengan yang demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Jadi sebab itulah ibadah haji ni satu pengorbanan yang besar. Apa dia? Harta, perasaan, diri. Jadi susah. Okey. Ibadah haji tidak sebagaimana ibadah yang lain. Ibadah yang lain apa dia? Mengucap syahadah. Mengucap syahadah kena ucap dekat tempat yang tertentu ke? Kalau satu orang dia nak masuk Islam, kita kena letak tak boleh sini. Mu tak boleh ngucap sini. Kau tak usah imam. Tak usah Islam. Ke ada tempat khas nak mengucap syahadah? Ada ke tak ada? Tak ada. Sembahyang mesti kat masjid ke? Sah. Ataupun sembahyang atas jalan raya sah. Sah juga kalau menghadap kiblat. Maknanya kalau tempat sembahyang tu tak najis, sah. Jadi nak katakan bahawa ibadat yang lain macam puasa. Puasa mesti kena puasa dekat mana-mana ke? Tak, ibadah puasa dekat Malaysia pun boleh. Begitu juga keluarkan zakat. Keluarkan zakat mesti kena pergi sesuatu tempat khas ke? Kena pergi kat Maidam je ke? Tak. Jadi nak katakan bahawa ibadat lain tu tidaklah seperti ibadah haji. Yang ini boleh dilakukan sewaktu dalam tempat kediaman di negeri sendiri. Kerana haji menghendaki kepada waktu yang tertentu. Jadi tuan-tuan, puan-puan ingat ni molek. Kalau kata haji ni macam mana? Ibadah haji ni dia kena laksanakan waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu. Ibadah haji, bulan haji berapa bulan? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu apa dia? Bulan-bulan yang termaklum, bulan-bulan yang sudah diketahui. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Fama farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi nak katakan bulan haji ni 3 bulan.
bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Sampai hari tasyrik. Jadi nak katakan 3 bulan, 2 bulan lebih. Hari bulan haji. Jadi nak katakan bahawa mengerjakan ibadah haji ni dia menghendaki kepada waktu yang tertentu. Itu yang pertama. Tempat yang tertentu. Dia tak boleh macam kita semayang, macam kita puasa. Ni yang pengorbanan besar ni ibadah haji ni. Pula serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan. Ni keperluan dia. Dia kata apa dia dalam Quran ni? Man istata'a ilai sabila. Barang siapa yang maknanya yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya, yakni yang berkuasa apa dia? Yang ada bekalan, yang ada kesihatan. Maknanya boleh pergi haji. Yang itu syarat-syarat dia. Terpaksa meninggalkan kampung halaman. Ni pengorbanan perasaan ni. Terpaksa meninggalkan kampung halaman serta rumah tangga dan mengharungi lautan. Ni orang dulunya. Orang dulu pergi haji, naik kapal. Orang Bangga ada naik kapal layar ke? Ada? Ada? Ada lagi tu? Ada lagi? Masya Allah. Ustaz Nduk naik kapal? Kan dia kata bang? Ustaz Barum lahir dalam kapal. Ustaz Barum kita dengar cerita dah. Mak dia balik haji. Salin dalam kapal. Allahu alam tu. Jadi nak katakan sebab ayah dia pergi haji naik kapal 3 bulan. Jadi nak katakan bahawa jadi dulu mengharungi nak pergi Mekah, nak pergi haji, naik kapal, lautan dan menanggung bermacam-macam kepayahan dan kerunsingan. Semua ini terpaksa dilakukan dengan hati yang sabar. Dan semua ini pula Islam dinamakan jihad. Sebab itulah pergi haji ni termasuk dalam kategori jihad. Besar pahala ni. Maknanya kalau orang pergi haji ni, mereka termasuk dalam kategori jihad. Iaitu perjuangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jihadul kabiri was saghiri wal dha'ifi wal mar'ati al hajju wal umrah. Riwayat Nasai. Jihad orang tua, jihad kanak-kanak, yakni jihad orang lemah, dan jihad orang perempuan ialah haji dan umrah. Jadi maknanya satu orang kalau pergi haji dan umrah, dia termasuk dalam kategori jihad. Dia termasuk dalam jihad. Besar pahala ni. Okey, ini hadis yang seterusnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nara jihada afdala amali afala nujahidu? Qala la, lakinna afdala jihadi hijjul mabrurun. Riwayat Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia terasa sedih. Terasa sedih sebab apa? Sebab pada zaman Nabi SAW yang pergi berjuang lawan orang kafir ni adalah kebanyakan lelaki. Orang perempuan tak terlibat. Jadi maknanya pahala ni banyak pada orang lelaki. Jadi dia teringin nak berjihad juga seperti orang lelaki. Maka satu hari Sayyidatina Aisyah jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, nara jihada, kami nampak ibadat jihad ni lebih baik daripada amal-amal yang lain. Besarnya pahala orang berjihad ni. Maka dia tanya, afala nujahidu? Boleh tak kami ikut sekali jihad? Maka Nabi SAW bagi tahu, maknanya qala la. Tidak. Sebab apa Nabi SAW kata tidak? Sebab apa? Yang tanya itu siapa? Yang tanya itu lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi apabila yang tanya tu adalah perempuan, maka Nabi SAW bagilah fadilat yang lain. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan perempuan, Nabi SAW membagi sesuatu jawapan mengikut situasi orang tersebut.
mengikut situasi orang tersebut. Jadi ada satu orang sahabat Nabi, dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling disukai oleh Allah SWT? Maka Nabi SAW bagi kita, orang yang paling ada belas kasihan kepada manusia lain. Sebab apa Nabi SAW tujukan kepada sahabat tersebut? Sahabat ni bekeng, pandai barang. Jadi maknanya situasi dia datang jumpa Nabi, dia tanya apakah amalan yang paling disukai oleh Allah. Tetapi Nabi bagi tahu kat dia sebab sifat dia yang panas baran. Nabi kata sebaik-baik manusia ni yang suka belas kasihan kepada manusia lain. Sebab apa? Sebab yang datang tu orang yang panas barang. Tetapi apabila Sayyidatina Aisyah, dia jumpa Nabi, dia perempuan. Maka supaya dia ni dapat semangat supaya dia beramal soleh lagi bertambah, maka Nabi SAW kata, maknanya kamu tak perlulah berjihad seperti orang lelaki. Tetapi Nabi kata apa? Akan tetapi sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. Tetapi kalau kita pegang pada ni, makna lepas ni tak payah pergi jihad, apa berlaku? Kalaulah hadis ni diberi kefahaman kepada sahabat-sahabat Nabi, maka macam mana perang Badar? Macam mana perang Uhud? Macam mana perang Khandaq? Sebab apa? Tak payah pergi jihad dah. Sebab Nabi kata haji lebih besar pahala dia. Dah. Situasi siapa yang tanya. Tengok siapa yang datang pada Nabi SAW. Jadi bukanlah menandakan bahawa jihad ni maknanya haji yang mabrur ni lebih besar. Tetapi tuan-tuan, ini dari segi fadilat dia. Tetapi kewajipan jihad di zaman Nabi SAW, sampaikan 3 orang sahabat. Pernah dengar tak hadis ni? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya ajar dekat Masjid Saujana. Hadis panjang. 3 orang sahabat menangguhkan ikut Nabi pergi perang, jihad. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran supaya dia ni diboykot. Tak boleh bagi salam kat dia, tak boleh bergaul dengan dia, tak boleh bercakap dengan dia. 3 orang sahabat tak pergi jihad. Jadi nak katakan bahawa, jadi tengok atas orang, situasi. Sebab tu zaman Nabi SAW, orang yang tak pergi jihad ni adalah di kalangan orang tua-tua yang lemah, di kalangan kanak-kanak, wanita. Siapa lagi satu? Siapa lagi? Orang munafik. Zaman Nabi, orang yang tak sedia nak pergi jihad ni, ataupun dia orang yang Nabi kata, mu tak perlu pergi. Siapa dia? Yang pertama, orang tua yang uzur sangat. Yang kedua, kanak-kanak lelaki ni. Kanak perempuan tak boleh cerita lah sebab perempuan pula. Yang ketiga apa dia? Wanita-wanita. Yang keempat siapa dia? Orang munafik. Orang munafik Nabi suruh pergi. Tetapi apabila dah sampai dah dekat tempat peperangan, dia minta izin dekat Nabi. Ya Rasulullah, tak ada orang nak jaga rumah saya. Kalau musuh datang serang Madinah, habis anak-anak saya. Maka saya nak balik. Apabila dah paksa Nabi, minta Nabi supaya nak balik juga, Nabi kata lah, pergi balik. Nak katakan perang Uhud, berapa orang? Perang Uhud bilangan asal berapa orang pergi jihad? Bilangan dia 1000 orang. Apabila dalam perjalanan nak sampai dekat medan Uhud, tiba-tiba berapa orang? 300 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Bagi tahu kan Nabi, ya Rasulullah, keluarga kami tak ada orang nak jaga. Kami nak balik. Balik dia 300 orang. Maka Nabi kata, yang balik ni, yang minta izin ni, maka ini Nabi kata, ni munafik. Sedangkan aku Nabi pun pergi jihad. Dia boleh tinggalkan aku. Jadi nak katakan, kenapa saya bawa kisah-kisah sahabat ni? Supaya jangan kita memahami bahawa hadis ni maknanya sampaikan Sayyidatina Aisyah bagi tahu bahawa Nabi kata lakinna afdalal jihad hijjul mabrur. Sampaikan Nabi kata apa? Yang ni kata apa? Tetapi jihad yang afdal itu ialah haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah. Maka lepas tu kata, mana jihad ni
dia jadi nombor 2 lah, haji nombor 1. Jadi dia tengok situasi. Okey? Supaya kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Haji adalah ibadah untuk diri seorang, dan untuk menyempurnakan ibadah ini, maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul. Sebab itulah kita di Malaysia ni bersyukur dah tuan-tuan puan-puan, sampaikan kita dapat anugerah banyak daripada kerajaan Arab Saudi. Pengurusan terbaik bagi jemaah haji antara dalam dunia ni, dia kata Malaysia yang paling terbaik. Dia punya pengurusan dia teratur je. Maknanya kita punya kelas haji berapa kali dibuat oleh tabung haji? 20 kali ya? Siri yang pergi haji ni berapa siri pergi? Dia punya siri belajar haji ni 30 lah, 30 siri lah. Nak katakan sampai macam tu dia usahakan supaya yang nak pergi haji ni betul-betul faham. Sampai bersiri-siri belajarnya, sampaikan dapat anugerah daripada kerajaan Arab Saudi, pengurusan jemaah haji yang terbaik dunia. Terbaik dunia adalah Malaysia. Tabung haji berapa kali dapat anugerah. Kita tengok pun, kalau jemaah Malaysia pun, kalau pergi sana pun kita nampak dengan sikap orang Malaysia yang boleh bertolak ansur, yang boleh sabar, yang berakhlak. Maknanya majoriti gitu. Perangai yang tak ada menyakitkan kepala kerajaan Arab Saudi. Berbeza dengan negara jiran. Jadi negara jiran, jadi nak katakan kita bukan nak compare, tetapi itulah realiti yang terjadi ketika ibadah haji, ketika musim ibadah haji. Okey, seterusnya. Okey, jadi sebab tu nak kata supaya hajinya itu diterima oleh Allah, dan inilah yang dimaksudkan daripadanya, bukan namanya sahaja. Jadi itulah maksud tujuan kita mengerjakan ibadah haji. Sebab apa kita kena, supaya ibadah yang kita buat tu diterima oleh Allah. Itu tujuan kita. Jadi bukan kita balik buat haji itu semata-mata kita balik orang panggil kita haji. Orang panggil kita haji. Tetapi tujuan kita pergi haji supaya ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Macam mana nak diterima oleh Allah dengan ibadah haji ni? Kena belajar. Sebab tu jangan skip. Kalau nama kita naik ketika ibadah haji, jangan kita skip pengajian siri yang tabung haji sediakan. Belajar betul-betul. Sebab apa? Masa kita dengar teori ni tak sama dengan praktikal. Teori ni bila kita sampai sana barulah kita tahu. Jadi nak katakan penting. Jadi itulah kita kena cari ilmu betul-betul. Jadi makna dekat sini, inilah yang dimaksudkan daripadanya, bukan namanya, bukan pula perhiasan dan pakaiannya. Ibadah haji merupakan satu muktamar. Muktamar ni apa dia? Perhimpunan. Muktamar ni apa dia? Muktamar yang maha besar, yang sangat besar. Mana ada? Cuba tuan-tuan perempuan bagi tahu kat saya, agama mana yang boleh kumpulkan manusia? Satu tempat, satu waktu, satu pakaian, satu pekerjaan, satu tujuan, satu matlamat. Bagi tahu kat saya, mana dalam dunia ni agama yang telah boleh buat macam ni selain daripada Islam? Bagi tahu. Mana ada? Sebab apa tuan-tuan? Sebab agama lain, agama yang direka-reka oleh manusia. Agama yang direka-reka oleh manusia, agama yang bukan agama asal. Apabila agama bukan agama asal, manusia tak mampu nak himpunkan manusia. Ni salah satu kelemahan agama-agama yang lain. Sebab tu nak katakan, dalam Quran kita tahu apa dia dalam Quran, bahawa wa man yabtaghi ghairal Islam madina
falan yuqbala min. Barang siapa yang cenderung, barang siapa yang suka, yakni hati dia tertarik selain daripada Islam, wa may yabtaghi ghairal islam madina, agama sebagai agama, maka falan yuqbala min. Sekali-kali agama tersebut tidak diterima oleh Allah Taala. Jadi nak katakan bahawa satu-satu je agama yang boleh menyatukan hati manusia. Agama apa? Agama Islam. Tengok ibadah haji. Macam mana boleh kumpulkan manusia setempat? Mana ada polis yang arahkan? Mana ada raja yang arahkan? Mana ada sultan yang arahkan? Pergi ke Mekah. Tetapi Allah letakkan dalam hati-hati orang yang beriman supaya rindu untuk mengerjakan ibadah haji. Sanggup korbankan duit 30,000, 40,000, minta cuti, tinggalkan anak bini. Siapa yang buat? Kecuali satu agama yang hak saja. Apabila agama yang hak, maka dia boleh menyatukan hati manusia. Dengan pakaian yang sama, putih je. Sampaikan seluar dalam tak boleh pakai. Betul tak? Kan ada orang pakai seluar dalam masa buat umrah. Berat tu. Kena pergi bawa dia. Hatta kan seluar dalam pun tak boleh pakai. Walaupun yang pergi tu siapa? Menteri. Kalau yang pergi tu PM, Perdana Menteri. Kalau yang pergi tu pun raja dekat sebuah negara. Tetapi dia tetap kena pakai kain yang sama. Kain ihram. Dia pun kena tanggalkan spender. Dia kena tanggalkan baju t-shirt dalam. Tak boleh pakai. Kena nampak badan lagi. Nak katakan bahawa satu saja agama yang hak, yang boleh menyatukan hati manusia. Apa dia? Ni ibadah haji. Tu yang Allah Ta'ala suka tu. Jadi ibadah haji merupakan satu muktamar yang maha besar. Kita sampai sini sampai nanti ayat ni kita sambung pada minggu depan. Berhimpun kerana Allah, seluruh umat Islam dari segala bangsa, dari segenap penjuru alam. Maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam berikhtiar untuk mempersatukan pendapat dan fikiran mereka serta berusaha untuk mencari kemuslihatan, yakni kemaslahatan, kebaikan hidup dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah. Jadi nak katakan bahawa inilah kebaikan, kesatuan manusia satu-satu yang boleh dapat disatukan hanya dalam Islam saja. Tak ada dalam agama lain. Jadi semoga Allah SWT beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita sambung seterusnya pada tajuk haji juga ni pada minggu akan datang. Minggu depan tu raya ke berapa? Hari Jumaat tu? Raya ketiga. Cuti dah. Rehat ke? Kan nak sembelih lembu lagi malam jadi terpulang pada pihak masjid lah. Kalau kata start dah mengajar, kita mari Kalau kata cuti raya, kuih raya dah habis lagi, daging raya dah masak lagi, maknanya kita cutilah pada minggu tersebut, insya-Allah. Takbir raya tak habis lagi Ustaz. Jadi hari tasyrik hari Jumaat tu hari tasyrik lagi kan. Hari tasyrik jadi insya-Allah saya ikut keputusan daripada pihak masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binur fahm wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilm. Allahumma nawwir qulubana kama nawitas samawati wal ard abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi sempena malam ni saya ucapkan selamat hari raya dah. Maknanya kita raya hari Rabu Saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Semoga Allah terima. Taqabbalallahu minna minkum.